Bila dapat makan bersama keluarga, sebenarnya memang menyeronokkan. Dan kita orang ni memang suka makan. Korang, sebab itulah saya ke Yalo Yums ramai recommend untuk datang ke sini. Antara yang recommend rasa Melaka. Lemak sederhana, pedas cukup rasa. Keunikan mi bodoh, korang adjust sendiri kicap, cuka dan asam memang. Mi bodoh kat sini cerdik sikit, sedap. Ini adalah side dishes yang saya makan bersama nasi lemak. Korang boleh pilih dan customize sendiri lauk yang korang nak makan. Yang ini unik bersama dengan sos lychee. Ayam goreng berempah, rangup di luar, dagingnya cukup berjus. Sambal udang ni kakao pedas tapi sedap. Dekat sini sambal dia ada dua jenis, sama ada yang basah ataupun kering. Bagi saya kedua-duanya sedap. Cukup masin, manis, masam, memang ngam. Selain daripada nasi lemak, korang boleh juga order set nasi yang lain. Sama ada nak set dengan ayam BBQ, ayam pecik dan banyak lagi. Love juga dengan rasa kerabu mangga. Cucuk kapsik jagung ni memang banyak isi. Makan panas-panas memang mantul. Hidangan ini agak unik sikit, rasa masam-masam manis. Tapi not bad rasanya. Green lemongrass chicken, haruman daun pandan memang cukup memikat. Dagingnya berjus, sangat lembut. Minuman saya order Thai tea, green tea, teh kondo dan yang ini unik sikit daripada buah citron yang ada banyak sangat kebaikan dan khasiat. Untuk dessert saya telah bercuba coconut gula Melaka, yalo bingsu, kisaran ais yang sangat halus, cendol yang dipersembahkan dalam bentuk yang sangat unik. Yang ini pula taro ube, yalo bingsu. Di dalamnya ada cempedak, nangka, gas jelly dan macam-macam. Manis-manis yang dapat menyejukkan tekak. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senang hati. Saya dan family dah datang ke sini, so korang bila lagi?